Tiba-tiba ada bunyi angin kuat tiup masuk dekat tingkap kecil dekat toilet tu. Kan dekat toilet kan dekat bahagian atas tu kan ada tingkap kecil tu. So tiba-tiba ada angin kuat tiup masuk dekat tingkap kecil tu. Lepas je angin tu berhenti, aku tiba-tiba dengar sayup-sayup suara perempuan panggil nama aku daripada luar tingkap. Alif, Alif, Alif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ni aku nak kongsikan dengan korang semua. Kali ni kisah tentang peristiwa-peristiwa seram ataupun hantu lah yang berlaku dekat aku dan juga kawan-kawan aku sewaktu kita orang sekolah dekat asrama. So untuk yang dah tengok video aku sebelum ni, so korang mesti tahulah yang aku dah mention kan sebelum ni, yang mana selepas darjah 6, aku telah dimasukkan ke sekolah asrama penuh. Masa aku tingkatan 1 lah, masa form 1. Jadi sekolah aku ni dia terletak dekat Melaka lah. Sekolah asrama penuh dekat Melaka. Jadi lokasi sekolah aku ni dia bukanlah dekat bandar. So lokasi dia boleh kata agak jauh dari bandar dan boleh kata dalam hutan lah. Maksudnya laluan tu, kalau nak pergi ke sekolah aku tu, laluan tu kau kena lalu hutan-hutan sikit. Dan sekolah aku dekat dalam tu. Hanya sekolah aku saja dekat situ. Okay, jadi sebelum aku masuk ke kisah seram yang pertama, jadi ada eloknya juga aku explain sikit lah macam mana layout ataupun rupa sekolah aku ni. So sekolah aku ni, dia asrama dia ada 5 blok lelaki, 2 blok perempuan. Tak ramai sangat lah sekolah aku ni. Jadi blok perempuan ni dia terletak lebih dekat dengan kelas lah. Maksudnya blok perempuan ni kalau entrance sekolah tu akan jumpa blok perempuan dulu. Jadi blok perempuan ni dia dekat dengan kelas, dekat dengan rumah pengetua dan juga dekat dengan dewan. Blok lelaki pula dia jauh sikit daripada blok perempuan ni. Jadi blok lelaki yang 5 blok ni terletak dekat dengan dewan makan. Dan juga dekat kawasan blok lelaki ni ada dusun. Dan juga kita orang ni yang paling dekat dengan padang lah. Dekat dengan padang sekolah. Okey, satu blok asrama ni dia ada 4 dom. Dan dalam satu dom ada lebih kurang dalam 12 orang lah kalau penuh. Ada dom tu dia tak penuh, ada dalam 10 orang. Dan juga dom kita orang ni semuanya ada toilet dan katil single lah. Jadi maksudnya setiap dom ada toilet sendirilah di dalam dom. Jadi aku ni duduk dekat blok A. Maksudnya asrama aku asrama blok A, yang mana blok A ni kalau kita datang daripada kelas, dia ni blok yang paling jauh lah, blok yang paling last. Tapi kalau datang dari padang, ini blok yang pertama yang akan jumpa dari padang. Maksudnya boleh kata blok A ni blok yang paling dekat dengan padang. Dekat dengan padang untuk kita main petang-petang tu lah, main sukan kan. Jadi view daripada depan blok A ni akan nampak jalan raya. Ni bahagian depan. Jalan raya tu untuk laluan kereta dan juga untuk ke padang. View belah belakang pula kita akan nampak terus ke dusun. Jadi malam-malam view dekat dusun tu memang kalau tengok tu memang seram lah kan. Rasa macam ada je mata yang sentiasa tengah memandang dekat kita lah kalau kita tengok dekat dusun tu. Okey, jadi masa aku form 1, aku masuk sekolah ni. Jadi masa first night lah kita masuk sebagai newbie dekat sekolah. So senior-senior setiap blok ni dia akan panggil kita lah untuk berkumpul dekat common room tu. Jadi bila kita berkumpul ni untuk session ice breaking lah, untuk memperkenalkan diri, dan juga senior pun akan bagi beberapa ucapan lah kan, ucapan pengenalan dan juga ucapan untuk kita yang baru masuk ni lah kan. Jadi masa senior bagi ucapan ni, selain daripada dia terangkan house rule dan juga dia terangkan apa aktiviti-aktiviti kita, aktiviti-aktiviti harian dan sebagainya. Jadi hujung-hujung tu diorang sebenarnya banyak jugalah kongsikan kisah-kisah seram dan cerita-cerita hantu dekat kita orang ni. Jadi masa tu aku lebih kurang macam boleh kata mixed feeling lah kan. Antara percaya dan tak percaya, antara takut dan tak takut lah masa tu. Okey, jadi kita terus masuk ke kisah pertama yang berlaku dekat aku dan juga kawan-kawan aku sewaktu dekat asrama. So kisah ni berlaku sewaktu aku tingkatan 1 lah, masa aku form 1. Okay, so benda ni jadi dekat dom kita orang. Kita orang dom A4 lah.
A4 ni dom dekat blok A tu dia belah atas yang paling hujung lah. Dia satu blok tadi macam aku kata ada 4 dom. So A1, A2, A3, A4. So aku punya dom ni dom A4 lah. Jadi kisah pertama yang berlaku ni sebenarnya dia start daripada radio. So aku rasa mungkin ada antara korang yang pernah dengar kisah ni, dan juga kisah ni sebenarnya ramai juga yang sangsi. Tapi aku boleh katakan aku dengan kawan-kawan aku adalah antara saksi yang masih hidup tentang kisah ni. So malam-malam kita orang ni bila tak boleh tidur kan, kita orang suka layan radio Time Highway tu, THR. Masa tu Time Highway Radio lah kita panggil kan. Jadi THR ni malam-malam dalam pukul 1, 2, 3 pagi macam tu, dia memang ada sesi dengan Ismah Halil, kalau korang kenal lah ataupun ingat. So Ismah Halil ni dia DJ pada waktu malam, malam Jumaat lah. Jadi waktu tu memang sesi untuk kisah-kisah seram dan juga kisah-kisah misteri lah yang caller akan telefon. Jadi malam tu kita orang tengah dengar radio, tiba-tiba ada satu caller ni call Ismah Halil lah. Kita orang masa tu bertiga. So caller ni call, dia cerita pengalaman dia. Dia cakap dia tengah drive dengan wife, anak dan juga parents dia. So masa dia tengah drive tu semua tengah tidur. So dia seorang je drive lah. So boleh kata masa dia drive tu boleh kata lewat malam lah. Apa yang aku boleh ingat, dia cakap masa dia tengah drive tu mula-mula dia nampak ada sebiji lori daripada depan dia, masa arah bertentangan, bawa dengan sangat laju. Jadi masa tu dia macam agak terkejut lah. Ish, laju betul kan lori ni. Lepas tu dia bawa, lori tu dah lepas lah kan, dah lepas lalu sebelah dia. Jadi dia tengah mandu tu, tiba-tiba lori yang sama datang daripada belakang dalam keadaan laju. Jadi bila dia tengok dekat cermin dia ni kan, lori tu datang dengan sangat laju daripada belakang, jadi dia pun pecut lah kereta dia. Dia bawa semakin laju lah. Jadi masa tu dia punya jalan tu macam naik bukit macam tu. So dia kata dia pun pecut naik bukit. Lepas tu dia nampak ada kereta lain tiba-tiba datang daripada arah bertentangan. So masa tu dia dah kelang kabut, dia elak, dia lost control, dan kereta dia masuk gaung. Dia cerita macam tu. Lepas tu dia cakap, masa tu dia memang sangat sedih lah. Dia cakap kan, dia sangat sedih sebab mak ayah dia, family dia yang dalam kereta tu semua mati yang dia masuk gaung tu. So lepas dia dah cakap macam tu, seingat aku Ismah Halil ni macam cuba pujuk lah kan. Cuba pujuk dia, cakap sabar apa semua kan. Tiba-tiba dia cakap dia sendiri pun mati masa tu. Lepas dia cakap dia sendiri pun mati, lepas tu dia gelak macam ngilai macam tu lah kan. Lepas tu tiba-tiba line putus. Masa tu aku dengan kawan-kawan aku yang tengah mengantuk terus segar kan masa tu. Cakap, ini apa ni kan? So apa yang aku boleh ingat, lepas tu Ismah Halil dia cuba call balik tau. Dia cuba call balik caller tu, tapi tak dapat. Tapi yang kita orang ni masa tu dah memang takut lah kan. Cakap sebab dia punya gelak tu memang lain macam. Lepas tu dia boleh kata dia pun mati sekali kan. So macam ini biar betul ni kan, dalam pukul 2-3 pagi masa tu. So kita orang buat apa lagi, cakap dekat member seorang yang radio tu kita orang letak dekat atas railing langsir tu tau. Dekat belakang katil member aku. Jadi kita orang cakap kat member aku, pergi tukar channel lain, tukar radio lain kan. So tengah member aku nak tukar channel radio lain, tiba-tiba ada suara daripada toilet jekah kat kita orang, cakap tidur. Kita orang masa tu memang terkejut. Siapa pula cakap daripada dalam toilet kan. Sebab kita ni boleh kata katil yang hujung sekali memang dekat dengan toilet. So masa tu memang clear lah, daripada dalam toilet tu tiba ada suara macam jekah cakap tidur. Kita orang tiga-tiga tersentak masa tu. Lepas tu masing-masing tergamam. Kita orang cakap, ini bukan orang ni kan. Jadi lepas dah kena jekah tu, apa lagi, kelang kabut, tutup radio. Kita orang bertiga pun sambung kita orang punya katil, rapatkan, tidur sama-sama. Memang masa tu satu pengalaman yang agak seram lah. Sebab mana dengar radio tu, caller call Ismah Halil tu yang pelik kan. Tiba-tiba boleh kena jekah daripada toilet. Yang masa tu memang tak ada orang lah dalam toilet tu. Memang tak tahu siapa kan. Jadi tu kisah pertama lah yang berlaku dekat kita orang sewaktu kita orang form 1 lah. Masa tu tahun 99. Kepada yang ingat, kisah radio Ismah Halil ni memang tahun 99. Masa tu aku dengan kawan-kawan aku tingkatan 1. Besok tu bila dah bangun tu kita orang cerita lah kan dekat kawan-kawan kita yang lain. Lepas tu dia orang gelakkan kita orang lah. Dia orang cakap, itulah korang suka dengar sangat THR malam-malam kan, dengar cerita hantu, kan dah kena kan. Tapi kita orang masa tu relax je lah kan, sebab kena pun bertiga kan. Okay, so jadi kisah yang kedua pula, kita masuk kisah yang kedua.
So benda ni pun berlaku sewaktu aku form 1 juga, dan berlaku dalam dorm yang sama. Jadi malam tu aku tak ingat lah hari apa sebab benda ni pun dah lama. Tapi hari biasa lah, maksudnya besok tu ada kelas So kita ni semua tidur awal lah kan malam. Dalam pukul 12, 11 lebih 12 macam tu kita dah tidur lah masa tu. Lepas tu tiba-tiba dalam pukul 2 pagi lebih kurang kawan aku ni dia kejut aku. Dia cakap, Lip bangun jap. Boleh tak teman aku pergi toilet, dia cakap kan. So ni normal lah. Memang malam-malam kadang-kadang bila macam ada rasa seram tu, ada je kawan-kawan yang akan minta teman pergi toilet, walaupun toilet ni dekat dalam dorm kan. So masa tu kawan aku cakap, tolong teman aku jap sebab aku sakit perut lah ni Lip kan, tolong lah. So aku pun bangun lah kan. Kesian kawan aku yang katil sebelah ni, so aku pun teman lah. Jadi tengah dia buang air kat dalam toilet tu, sambil tu aku duduk lah dekat atas sinki. So sinki asrama ni yang sinki yang memanjang tu, yang sinki batu tu kan. So aku duduk atas sinki, aku tunggu dia. Zaman tu mana ada phone ke apa kan. So nak borak pula, macam masa tu pun aku mamai-mamai. Lepas tu rasa macam tak kena lah pula kan. Member tengah berak, aku nak borak dengan dia pula. Jadi aku pun duduk je lah atas sinki tu termenung kan. Mamai-mamai lah masa tu. So tengah aku duduk atas sinki tu mamai-mamai, tiba-tiba ada bunyi angin kuat tiup masuk dekat tingkap kecil dekat toilet tu. Kan dekat toilet kan, dekat bahagian atas tu kan ada tingkap kecil tu. So tiba-tiba ada angin kuat tiup masuk dekat tingkap kecil tu. Lepas je angin tu berhenti, aku tiba-tiba dengar sayup-sayup suara perempuan panggil nama aku daripada luar tingkap. Alif, Alif, Alif. Oh masa tu aku daripada mamai terus segar. Kan cakap, ini perempuan mana pula kan daripada luar tingkap, dah lah dorm aku dorm atas. Kan, takkan dia terapung pula panggil aku kat luar tingkap. So masa tu aku dah memang seram lah, tegak semua bulu roma ni. Aku cakap dekat kawan aku, weh cepat sikit weh. Dia pun terus cakap, okey aku memang tengah nak basuh sekarang ni kan. So masa tu aku dah tak duduk atas sink lagi dah, sebab dah seram kan. So aku masa tu dah turun daripada sink, tapi aku ni seorang kawan yang baik kan. So aku tak adalah terus tinggalkan kawan aku tu. Lepas aku dah turun daripada sinki tu, aku masih berdiri lah depan toilet tu kan, sambil tunggu dia. So aku boleh dengar lah masa tu dia kelang kabut, basuh semua. Lepas dia flush, lepas tu aku nampak dia pun rushing keluar daripada jamban tu. So kita orang pun laju-laju lah keluar daripada toilet kan. Lepas dah keluar daripada toilet tu, masing-masing duduk dekat katil masing-masing lah. Aku pandang dia, dia pandang aku. Kan, masing-masing macam dalam keadaan yang boleh kata bingung masa tu. Aku sendiri pun masa tu boleh kata dalam keadaan agak blur jugalah kan. Ni apa hal ni kan. Lepas tu tiba-tiba member aku tu tanya. Dia kata, Lip, kau dengar tak tadi ada suara perempuan dekat toilet? Lepas tu aku cakap, aku dengar. Sebab tu aku suruh kau keluar cepat, aku cakap dekat dia. Lepas tu dia cakap, aku cakap perempuan tu panggil nama aku 3 kali daripada tingkap toilet tu. Lepas tu kawan aku macam terkejut lah, cakap, biar betul. Sebab aku dengar perempuan tu panggil nama aku juga daripada luar toilet tu juga. Masa tu kita orang berdua ni dah seram sejuk lah, masing-masing pun dah pelik. Yang aku dengar perempuan tu panggil nama aku 3 kali. Yang kawan aku pula dengar perempuan yang sama panggil nama dia 3 kali juga. Kita orang masa tu memang dah seram, bulu roma pun dah tegak. Tapi masa tu dah lewat kan. So apa lagi, masing-masing rapatkan katil, buka radio, paksa diri masing-masing untuk tidur. Jadi esok tu bila kita orang bangun, kita orang cerita dekat budak-budak dorm yang lain. Jadi bila kita orang cerita dekat budak-budak dorm yang lain, rupa-rupanya benda ni bukannya first time jadi dekat kita orang. Sebenarnya ada juga 2-3 orang kawan kita orang yang pernah kena benda yang sama masa dia orang pergi toilet malam-malam. Jadi maksudnya kawan-kawan aku dalam dorm tu juga, waktu dia orang pergi toilet mungkin dalam pukul 2-3 pagi, nama dia orang pun pernah kena panggil oleh perempuan yang sama daripada tingkap tu juga. Jadi maksudnya benda ni common lah pada waktu tu, sebab dah jadi dekat orang lain juga. Tapi kita pun layan je lah kan, nak buat macam mana, dah memang sekolah kat situ kan, takkan nak pindah dorm pula kan. Mungkin dorm lain pun ada cerita masing-masing kan. Dan sebenarnya memang betul pun bila aku pergi kelas kan, bila kita pergi kelas, kita orang cerita dengan budak kelas yang mana duduk dorm lain, duduk blok lain, diorang pun ada juga kisah-kisah seram diorang lah kan. Cuma yang itu mungkin aku tak kongsikan lah, sebab itu bukan terjadi dekat aku sendiri dan juga bukan terjadi dekat orang-orang dalam dorm aku. Okey, jadi kita masuk pula kisah yang ketiga.
So banyak sebenarnya benda-benda yang berlaku, benda-benda seram, benda-benda mistik ni yang terjadi dekat aku waktu kat asrama dulu. So kisah yang ketiga ni, dia terjadi dekat dom yang sama juga, dom blok A4 ni tadi, dan juga pada tahun yang sama. Jadi kisah ni masa tu kita orang berlima lah, dom yang sama. Masa tu kita orang belum tidur lah, sebab masa tu kita orang tengah sembang sambil main monopoli. Masa tu lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam tu, hari Jumaat malam Sabtu lah, seingat aku. Sebab masa tu esok memang tak ada kelas, dan pagi tu memang tak ada apa-apa aktiviti. Jadi malam tu kita memang tidur lewat sikit lah. Sebab tu kita orang sembang-sembang sambil main monopoli lah malam tu kan. Jadi kita orang ni main monopoli ni sambil duduk atas lantai lah. Duduk atas lantai dekat tengah-tengah dom tu, bawah kipas sejuk kan. Jadi tengah syok-syok main gelak-gelak, gurau-gurau, tiba-tiba ada seorang kawan aku ni cakap, lepak jap, stop jap, aku nak pergi toilet lah, dia kata kan. So kita pun cakap lah, okey, kita stop jap lah kan. Jadi member aku yang nak pergi toilet ni, dia pun berdiri lah. So masa dia berdiri tu, dia menghadap tingkap yang ke arah dusun tu. So bila dia berdiri, mata dia tengok luar tingkap tu, tiba-tiba dia tak bergerak. Dia diri macam terpaku kat situ dalam beberapa saat macam tu. Dia tengok je luar tingkap. Kita pun tengok lah dia kenapa dengan budak ni kan. Lepas tu dia cakap kat kita, weh, bangun cepat. Cuba tengok kat situ. Dia tunjuk dekat luar tingkap yang menghadap dusun tu lah. Jadi aku dengan kawan-kawan aku yang lain ni pun bangun lah kan. Bangun, berdiri, kita pun tengok kat luar tingkap. So bila kita tengok dekat luar tingkap tu, dekat dusun tu, masa tu memang kita semua terdiam. Sebab dekat dusun tu, kita nampak macam ada susuk orang yang hitam. Maksudnya satu badan dia, muka, kaki, tangan semua hitam. Dia tengah duduk dalam keadaan cangkung. Mata dia memang merah menyala. Sebab masa tu malam yang gelap kan. Dusun tu memang gelap. Tapi mata merah dia tu memang clear nampak. Jadi mata dia merah menyala, tengah pandang tepat dekat kita orang. Jadi masa tu kita orang ni macam tergamam lah dan terpaku lah dekat situ kan. Tapi kita orang tak adalah sampai rasa nak lari. Yalah, sebab kita orang pun berlima kan masa tu. So aku masa tu pun beranikan diri, aku tanyalah dekat yang lain, kau nampak tak benda yang mata merah tu? Lepas tu diorang semua cakap, ya, nampak. Dia cakap kan, apa benda tu weh? Kita orang cakap kan. So masa tu kita memang rasa seram lah. Tapi disebabkan kita orang berlima kan, jadi masing-masing tak adalah sampai nak lari ke apa kan masa tu. So aku cakap dengan dia orang, cuba tengok budak-budak dom sebelah, ada tak yang mana-mana yang belum tidur kan masa tu. Sebab masa tu budak-budak lain yang dalam dom aku semua dah tidur. Memang kita orang berlima je belum tidur. So member aku seorang, dia pergi dekat dom sebelah. Aku suruh dia cakap dekat budak dom sebelah, cuba tengok daripada tingkap dia orang, dekat arah yang sama, ada nampak tak benda yang mata merah tu lah. So masa tu kawan aku seorang pun pergi. So tinggal kita orang berempat lah. Masa tu kan masih tengok benda tu. Benda tu pun masih tenung tepat dekat kita orang, langsung tak bergerak. Jadi masa kita orang tengah tengok dekat benda tu, secara tiba-tiba ada angin yang sangat kuat. Tak tahu angin tu datang daripada mana. Sebab malam tu tak ada angin pun. Tak ada angin, tak ada nak hujan pun. Tiba-tiba ada angin yang sangat kuat bertiup masuk daripada tingkap tu. Lepas tu hembus dekat muka kita orang lah. Macam angin tu tepat kena dekat muka kita orang. Angin tu memang sangat kuat dan rasa sangat sejuk. So masa kita orang kena angin yang masuk ikut tingkap tu, kita orang ni macam terkebelakang sikit lah kan. Bila kita orang dah terkebelakang ni, and then bila angin tu dah tak ada, kita orang tengok balik dekat dusun tu, benda hitam yang mata merah tu dah tak ada lagi dah. Tiba-tiba hilang. Masa tu memang kita orang pelik lah kan. And then kawan kita orang yang daripada bilik sebelah tu, yang tadi kita hantar pergi dom sebelah tu, datang masuk balik dom kita orang, bawa 2 orang kawan yang lain. Jadi rupanya masa dia pergi sebelah tu, dia ajak budak dom sebelah tengok kat luar tingkap dia orang. Rupa-rupanya dia orang pun nampak benda tu. Tapi dia orang cakap memang benda tu tengah duduk mencangkung, tengok kita orang, tak tengok dia orang lah. Maksudnya tengok arah kita orang yang tingkap kita orang yang kita orang berlima tadi ni. So dia orang pun nampak. And then dia orang terus datang bilik kita orang lah. Bila dia orang datang dom kita orang, tu kita orang cakap dekat dia orang, sebenarnya benda tu dah tak ada, dah hilang. Tapi sebelum benda tu hilang, memang kita orang berempat yang masa tu tinggal dekat dom tu, memang terasa ada angin yang sangat kuat tiba-tiba masuk ikut tingkap tu dan hembus kat muka kita orang lah. Angin yang sejuk, memang sejuk. So masa tu kita memang seram lah.
Seram saat bulu roma semua dah tegak, memang tak boleh nak tidur. So apa kita orang buat masa tu, kita orang semua sekali lah dengan budak dorm sebelah ni tadi, kita orang pergi nak cool downkan diri lah kan. Kita orang pergi dekat common room. Lepas tu kita orang main carom, sambil tu sembang-sembang. So masa tu lebih kurang dalam pukul 3 pagi lah Kita orang lepak sampai pukul 3 pagi dekat dalam common room tu. Barulah masing-masing balik dorm untuk tidur. So masa tu nak tidur tu pun masih ada jugalah yang rasa seram, rasa takut lagi kan. Jadi ada yang sambung katil and then tidur sebelah-sebelah lah. Sebab masih seram kan. Jadi esok tu bila kita orang bangun, kita orang share lah, cerita lah dekat budak-budak lain yang masa tu tidur, yang diorang tak nampak kan. Jadi bila kita orang dah share, dah bagi tahu kisah tu dekat budak lain, so start pada malam esoknya tu sampai malam-malam lain, semua budak-budak dorm kita orang bila nak tidur akan tutup langsir tingkap yang menghadap dusun tu. Sebab masing-masing memang tak nak tengok ataupun tak nak tertengok lah dekat luar tingkap tu. Takut ternampak benda-benda tu lagi dekat dusun tu kan. Jadi masing-masing start pada tu, semua tutup langsir diorang bila tidur. Okey, kisah yang berikutnya ni berlaku sewaktu aku masih form 1 juga, di blok yang sama. Tapi kali ni benda ni berlaku dekat common room. Common room kita orang ni dekat atas lah. Maksudnya dekat dalam blok tu ada satu common room untuk 4 dorm ni, kat blok A ni tadi. Jadi common room ni dekat atas, duduk tengah-tengah lah antara dorm A4 dengan dorm sebelah A3. Jadi dia dekat tengah-tengah bahagian depan lah. Jadi dekat common room ni, depan common room tu koridor lah, koridor dorm. Jadi korang boleh bayangkan lah So dalam common room ni biasanya kita akan guna untuk study, untuk main carom, main board game, tengok TV pun boleh. Jadi tu tempat kita orang berkumpul lah. So kisah yang seterusnya ni, malam tu aku dengan lagi 2 orang kawan aku, kita orang dekat common room ni nak study lah kan. Sambil study, sambil sembang, sambil buat homework masing-masing lah. Lepas pukul 11 malam, biasa dorm ni dah lights out lah. Maksudnya dah tak boleh pasang lampu lah. Jadi dorm semua gelap, koridor pun gelap, tapi common room boleh pasang lampu. Jadi kita orang dalam common room ni menyala lah lampu kan. So dekat luar koridor tu memang gelap lah. Yang menyala tu adalah kotak yang tulis keluar tu. Kotak exit tu je yang menyala. Okay, jadi kita orang ni pun sambil buat homework, sambil study ni, kita orang sembang-sembang lah kan. Sembang-sembang, gelap-gelap. And then tiba-tiba kita orang macam senyap kan. Tiga-tiga senyap buat kerja masing-masing. Lebih kurang dalam 5 minit macam tu, memang senyap, tak cakap apa-apa. So tengah kita orang senyap ni, tiba-tiba, maksudnya memang senyap lah, memang tak ada dengar apa-apa. Kita orang senyap, dan dekat luar pun memang senyap sunyi. Biasanya malam-malam ni akan ada bunyi cengkerik lah, bunyi katak lah. Tapi masa tu kebetulan memang senyap sunyi, tak ada bunyi apa-apa, kosong. So tengah kita orang senyap ni, tiba-tiba kita orang dengar dekat koridor tu, sebab kita orang daripada dalam common room ni ada tingkap lah, ada tingkap yang boleh nampak koridor. Jadi kita orang ni terdengar bunyi rantai tersirit dekat atas lantai. Macam ada orang sirit rantai lah. Masa tu bunyi tu jauh lagi. Maksudnya bukan betul-betul dekat luar koridor common room tu. Kita orang dengar dia datang daripada hujung. Tapi semakin lama dia datang ke arah kita orang. Jadi masa tu kita orang semua dah berhenti lah. Masing-masing dah berhenti buat kerja masing-masing. Masing-masing pandang muka masing-masing. Jadi masa tu dalam kepala aku dah boleh fikir lah, ini maksudnya kawan aku lagi 2 orang ni pun dengar benda yang sama lah. Sebab masing-masing tiba-tiba terdiam kan. So kita orang ni masa tu tak tahu nak react apa kan. Semua senyap dan dengar je. So kita orang dengar bunyi serit rantai tu makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. So bila dah semakin dekat, kawan aku seorang ni yang duduk dekat belah tingkap tu, mungkin dia dah tak boleh tahan ataupun dia dah rasa lain macam, dia bangun. So dia bangun, dia datang belah kita orang. Kita orang ni duduk menghadap tingkap. Yang kawan aku seorang ni dia membelakangkan tingkap ni. Jadi dia memang duduk dekat betul-betul dengan tingkap tu. So masa tu dia bangun, dia pindah, dia duduk sebelah kita orang berdua. Jadi kita orang bertiga ni dah duduk sebaris lah, menghadap tingkap tu. Jadi semakin lama semakin kuat kan, makin dekat lah bunyi rantai tersirit tu. Masa tu kita orang bertiga dah boleh bayangkan dah apa yang bakal lalu ni. Sebab macam aku cerita kat korang tadi, masa kita orang mula-mula masuk, senior-senior ni kan ada cerita hantu kan. Jadi benda yang bakal berlaku dekat kita orang ni sebenarnya dia orang ada cerita. Dan masa tu kita orang percaya tak percaya lah. Tapi malam tu
memang jadi kat kita orang. Jadi macam aku cakap tadi, bunyi serit rantai ni makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Tiba-tiba daripada tingkap tu kita orang nampak kelibat nenek tua. Weh, aku tengah cerita ni pun meremang lah bulu roma. So nampak kelibat nenek tua. Dia bongkok lah, boleh kata dekat nak bongkok 3. Tengah jalan perlahan-lahan dekat koridor dom kita orang. Maksudnya koridor antara dom dengan common room tu. Masa dah lah nenek tu jalan slow-slow, babe. Jadi masa nenek tu tengah jalan, kita orang ni memang dah terpaku kat situ, tak boleh bergerak, tak tahu nak cakap apa. Masing-masing dah tergamam. Nasib baiklah tingkap tu tak besar sangat kan. Jadi lepas nenek tu dah lalu habis, kita orang pun apa lagi, bangun lah kan. Bangun daripada kursi. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Jadi kita cakap, jom kita try intai daripada pintu kan. So bila kita orang slow-slow intai daripada pintu tu, sebenarnya macam blok kita orang ni, dia ada 2 tangga tau. Maksudnya daripada bawah ni untuk naik ke atas dia ada 2 tangga. Satu tangga untuk naik terus ke dom A3. Lepas tu dekat belah sana ada lagi satu tangga terus ke A4. Jadi boleh kata nenek ni dia datang dari arah dom aku, dom A4. Dia jalan dekat koridor tu, lalu dekat common room, dan sekarang ni dia ke arah dom yang A3 ni tadi. Jadi kita pun pergi dekat pintu, perlahan-lahan kita intai daripada luar pintu tu. So masa kita intai dekat luar pintu tu, kita nampak bahagian belakang buntut harimau. Maksudnya harimau punya bahagian belakang warna putih. Harimau tu putih, tak ada belang apa-apa. So harimau punya bahagian belakang tengah nak turun tangga. So boleh kata umpamanya macam nenek ni dia tengah bawa harimau putih tu jalan. Jadi masa kita intai tu, nenek tu mungkin dah turun halfway daripada tangga tu. So harimau tu dekat belakang dia, harimau tu tengah nak turun tangga. Dengar memang macam pelik, tapi ni memang terjadi kat kita orang. And benda ni memang dah diceritakan oleh senior kita orang masa kita orang baru masuk dulu. Jadi apa yang senior kita orang cerita masa kita orang baru masuk dulu tu, dia orang cakap dekat asrama kita orang ni, asrama lelaki ni memang ada urban legend lah. Maksudnya daripada budak yang mula-mula dulu sekolah situ, memang dah biasa terserempak dengan satu nenek tua. Yang mana nenek tua ni dia akan jalan ke sana ke sini sambil bawa harimau putih. Dan harimau putih ni dia rantaikan. Jadi maksudnya apa yang kita dengar tu adalah nenek ni dia tengah bawa harimau dia sambil rantai tu mungkin tersirit dekat rantai tu. Jadi kita pun dah masa tu dah tak tahu nak buat apa. Masing-masing pun cakap, "Wish, tak sangka lah kan, rupanya benda ni betul." So kita masih maintain lagi duduk kejap dalam common room tu, nak tenangkan diri. And then lepas tu kita tutup buku. Study pun tak jadi, homework pun nanti je lah buat. Masing-masing pun masuk bilik, masuk dom, sorry. So bila masuk dom tu, memang seram lah. Sebab apa yang aku boleh cakap, dalam banyak-banyak benda yang berlaku masa tu dekat aku, dekat kawan-kawan aku, nenek yang bawa harimau ni, dia punya vibe tu yang paling seram lah. Maksudnya efek dia tu, seram dia tu susah nak hilang. Jadi kita orang bertiga balik dom. Kita memang sambung katil, pasang radio, tidur sama-sama. Itu pun susah nak tidur. Kita masa tu borak macam-macam benda yang tak ada kaitan supaya masing-masing semakin tenang dan boleh tidur. Jadi esok tu bila kita cerita kisah ni dekat kawan-kawan kita yang lain, so rupa-rupanya kawan-kawan yang lain pun ada pengalaman yang sama. Cuma dia orang belum pernah nampak. Tapi dia orang memang pernah dengar bunyi rantai tersirit tu. Macam contoh ada satu kawan aku ni, dia dom bawah lah, maksudnya dia dom A1. So dia cerita ada satu malam tu dia pergi study lah dekat blok lain, study dengan kawan kelas dia lah yang duduk blok lain. So bila balik tu, nak balik dom tu, dia berhenti dekat water cooler lah untuk isi air. So tengah dia isi air dekat water cooler tu dekat sebelah tangga. Jadi sebelah tangga untuk naik ke dom A3. Jadi dia tengah isi air tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi rantai tersirit dekat belah atas. So masa tu dia diam lagi. So dia tengah isi air, lepas tu tiba-tiba makin lama dia dengar rantai tu macam tengah turun tangga. So bila dia dengar rantai tu dah mula turun tangga, dia kan dekat bawah masa tu.
So dia pun cepat-cepat stop isi air, lari masuk dom, tidur. Sebab dia pun dah boleh jangka lah. Sebab kita orang semua memang ingat lah cerita ni yang pernah diceritakan masa kita mula-mula masuk dulu. Jadi so ini antara kisah-kisah seram yang berlaku ataupun cerita-cerita hantu yang berlaku dekat asrama aku. Tapi sebenarnya ada banyak lagi cerita-cerita seram dan juga cerita-cerita hantu yang berlaku dekat aku dan juga kawan-kawan aku dekat asrama ni. Jadi untuk cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang berikutnya, kita sambung part 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.